Tak boleh tau buat suami macam tu, tak elok. Lepas tu, elok sangatlah. Saya ni tak ada apa-apa ni nak balik raya. Nak jumpa semua orang. Tapi gelang satu pun tak ada. Kenapa kalau tak ada gelang pun kenapa? Ha? Kita balik beraya untuk bermaaf-maafan. Bukannya nak riak takabur tunjuk gelang. Lepas tu, si Ipah tu boleh je siap penuh lengan. Lah, dah dia kahwin dengan lelaki kaya. Nak buat macam mana? Lepas tu awak tak kaya ke? Saya kayap. Siapa suruh awak tak memilih sebelum kahwin? Dapat lelaki yang kayap sikit banyak komplain. Saya ingatkan awak tu kaya. Awak kata awak kahwin sebab cinta kan? Jadi kalau cinta tak dapatlah gelang tu. Dapatlah cinta. Cinta. Kalau ya pun ada lah. Cincin satu ke, gelang satu ke. Ni sampai tak ada langsung lah. Saya dah tahu dah. Sebab tu tahun lepas saya dah tahu dah benda ni. Sebab tu tahun ni saya bawa awak datang Mas Zakaria Seksyen 7 Shah Alam ni. Bang, bagi dia mas bang. Hai. Selamat datang ke Mas Zakaria. Oh, akak. Tengok akak punya tangan. Ni siapa ni? Zakaria ke? Bukan. Saya bukan Zakaria. Saya Dolah. Dolah. Tak padangan lembut. Dolah rupanya. Dolar tu ke? Bukan. Siapa nak beli ni? Nak beli untuk siapa ni bang? Ni bini saya segan balik kampung Mamak Tua. Sebab semua ipar-ipar dia semua gelang sampai sini. Sampai ni. Dia nak beraya juga. Tapi masa salam tu tak ada dia gelang? segan lah. Tak ada gelang. Orang sekarang kena ada gelang lah bang. Lagi-lagi perempuan. Dah kahwin kan? Tapi saya siapa? Tunggul. Saya berguna juga jadi suami dia. Yelah kalau jadi suami, isteri mestilah ada emas kurang-kurang. Tengok tangan kak. Kosong. Sebelum tangan dia kosong, dompet saya kosong dulu. Ni sekarang dompet saya ada isi sebab tu saya bawa datang sini. Okey sekarang tak apa. Saya dah faham. Situasi dia, abang orang susah betul. Kepala otak abang. Main cakap orang lain orang susah ni. Dulu susah. Dia kayap. Dia kata. Okey, so abang kayap. Dulu kayap, sekarang dah kaya sikit. Kan dah kaya, kahwin dengan akak. Akak terima dia dulu? Ya, ingatkan kaya dulu. Memang cinta tu buta lah kak ya. Kak, cuba tengok ni. Amboi sedap mulut dah. Kenapa bang? Cinta tu buta pula. Yalah. Dia tak melihat nah. Aku selembut ni aku perhati pada tadi. Kenapa? Aku tak boleh orang cakap lembut-lembut, mulut laser rupanya. Astaghfirullahalazim bang. Saya jujur je. Oh, yang ni lawa kak. Cuba akak pakai ni. Cuba akak tengok. Oh. Ni design terbaru dekat Mas Zakaria tau. Mas Zakaria ni free upah. Nak hari raya ni ada promosi raya. Barulah boleh balik kampung. Balik malam ni pun tak apa. Saya ingatkan dia tak suka balik kampung. Rupanya dia tak boleh nak berlagak, tak boleh nak riak. Iyalah dia malu lah bang. Balik kampung. Barulah. Ya Kia. Macam tu. Suka? Ada lagi Suka. ke? Ada lagi. Oh, yang sawah ni kalah satu Kak kampung. beli yang ni kak. Wow, merelit. Dah boleh balik raya kita. Jom balik raya. Ui, cantik ni, Bi. Cantik bang. Macam ni lah, baru betul. So, lepas ni, balik raya tahun ni, dia boleh berlagak, riak, takabur. Takabur dengan ipar-ipar dua dia. Oh iyalah bang, cantik sangat. Macam ni lah baru isteri. Kalau tak berlagak pun, at least tunjuklah yang saya ni jaga dia baik-baik. Yelah. Saya suka sangatlah dengan Mas Zakaria Seksyen 7 Shah Alam ni. Awak pula yang bagus. Berapa? Cepat. Yang ni saya kira termasuk promosi hari raya. Kita promosi boleh hari bagi raya. semua total dalam 60,000 genap lah bang ya. Bang. Apa? Bang. Bang. Awak bangun. Bang, kejut saya lepas raya bang. Saya tak sanggup bang, kejut saya lepas raya je bang. Lepas raya? Tak payah balik pun tak apa. Bangun. Cepat kita dah balik kampung. Tak boleh lah. Isteri abang nak balik kampung. Bayar je lah. Bang, kejut lepas raya haji pun tak apa bang. Saya Raya haji terus.